yang kita kesenjakan jam 2.50 menit. Jadi untuk teman-teman kita yang sedang menjamu sendiri, sekali lagi kami ucapkan selamat menjamu sendiri. Masih ada lagi menu-menu kita. Mau juga pasangannya Muhammad Syafiq Haikal. Oh, Syafiq Haikal. Oh. Daripada datang panjang. Wolot. Berapa gerak dalam 29 kilo itu? Berapa 29? 8. 6,5 lah. Tak, 3. Tengah pandang. Oh. Aku tahu baca ikan season ni kau. Pak Nurul ni segan pula. Boleh karut dah? Hanya bisa meletup. Jangan macam semalam, ini 2 jam. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Dah besar. Everyone, we just got in the car. Macam lambat sangat-sangat. Dah start baca dah tadi dekat kemah. So, kita nak terus lari masuk kereta. Sekejap, nak show you guys. Bos. Quick lah. Yeah. Because ada beberapa sebab lah. Gelapnya. Boleh hujan, tak ada apa-apa lah. But Gelap ni. Gelap lighting. we get to see peta, dapat salah-salah peta, dapat tak gambar, buat video dengan peta. That's enough. That's sufficient. Memadai lah. Do you have any message for Betam? Peta selamat pengantin baru. Dan kalau nak keluar tu nak bayar lambat, kena pandai-pandai lah. Nak nego dengan isteri. Tiba. Tak biasa lah. Tak biasa pula. Kata bolot. Alhamdulillah dah settle makan semua dekat rumah Jangan bisik tu. Aku pun tak dengar. kat rumah Petam. Sekarang kat rumah Petam ni, tapi kita orang dah nak undur balik kot rasanya. Kan? Ni tak tahu ada lagi Tak mana-mana tahu lah aktiviti macam mana kan? Tak tahu lepas ni macam mana, tapi alhamdulillah dapat jumpa Petam tadi dengan betul. kakak ipar. Kakak Pasal ipar. kakak ipar. Betul lah dia kata kita. kakak korang kan dia Kakak tadi. ipar kita. Okay. So, Kakak walot tu. dapat berak lah tadi? Ha? Dapat berak lah tadi? Wah, settle. Oh, sumpah? Dekat masjid Surau. tadi. Oh. Kat surau tadi. Okay, apa message or anything untuk Betam? Message Petam. Selamat pengantin baru. Semoga berkekalan sehingga jannah, insyaAllah. Amin. Last. Dah lah. Cepatlah. Dah. Sambung yang tu je. Apa? Jangan lupa kita orang. Jangan lupa kita orang tu je. Nanti kita orang kahwin datang. Betul, jauh-jauh. Jauh-jauh Kan? lah. Kita datang jauh-jauh. Ya tu. Kita orang pergi kedui kahwin Petam dekat Taiping ni. Dapat melepas rindu jumpa Petam dengan kakak Walot. Apa-apa pun saya ucapkan tahniah dan selamat menjalani bab baru dalam kehidupan, dan selamat, macam mana nak cakap? Selamat apa lagi? Selamat
Selamat pengantin baru. Selamat menjadi abad baru dan ke depan. Semoga terus sukses. Dan macam Ipah cakap, jangan lupa kita orang dan sentiasa ada dengan petang. Cik Manji, orang belakang dah, sorry, orang belakang dah puan. Oh, dia main cerita tadi. Ni, dah depan. Yeah. Tadi was really fun, jumpa semua orang, ada Jan lain juga. Anyways, untuk Vietnam, you might not be watching this, but I would like to congratulate you and your wife. Congratulations, it was really fun. It felt really good to see you with your wife, and you know, it's a new chapter. So good luck, and once again, congratulations. Selamat pengantin baru Vietnam. Semoga kekal hingga ke jannah. Amin. Bye. So Vietnam, selamat pengantin baru Vietnam. Semoga kekal ke syurga. Selamat pengantin baru Vietnam. Semoga jodoh berpanjangan dan hingga ke jannah. Nampak saya. Cuma cikgu dulu. Dah, kita retake baru Vietnam. Semoga murah rezeki jaga, sihat jaga dan panjang umur dan kurniakan kejayaan dunia akhirat. Jaga isteri wallet baik-baik. Okay. Kakak kita orang baik-baik. Ya tu. Congrats untuk the warlord of KDO, brother Pek Tam, fellow tersayang. Congrats and semoga hubungan suami isteri ni kekal abadi hingga ke syurga. Amin. Selamat pengantin baru Vietnam. Semoga berkekalan hingga ke jannah. Terima kasih banyak bantu kami di Akrab. Semoga sukses selalu. Baik. Yang Vietnam dan isteri, saya ingin mengucapkan selamat pengantin baru dan semoga mendapat anak warlord seperti anda. Amin. Tahniah. Dadah. Jangan lupa ML lagi Vietnam. Bang, dah rakam ke? Weh, dah. Betul lah. Kau bagi sekarang. Assalamualaikum. Vietnam, tahniah kerana sudah menjalani bahtera perkahwinan. Semoga semua urusan dipermudahkan dunia akhirat, insya-Allah. Untuk ucapan untuk Vietnam. Selamat pengantin baru. Keluarkan titik-titik-titik. Pengantin baru Vietnam. Congrats. Dekat sangat. Okay. Selamat pengantin baru Vietnam. Semoga berbahagia hingga ke akhir hayat. Tahniah. Hi, we are playing tourist. Yap. Walking around. Tapi awan ni nampak scary. Ha? Diorang kat mana? Tak tahu. Cik, diorang tak ada bagi location ke dalam group? Wow. Old Town. Hi. Oh, that's a big guy. Harap korang nampak lah the vibe here. Cawanmu.
korang sejujurnya saya tak tahu di mana arah tuju kita yang sebenar. Saya main ikut saja diorang. Saya tak tahu pun apa aktiviti. Nak duduk je ke, nak makan-makan ke, nak buat apa ke, saya tak tahu. Nak membeli belah ke, saya membantai je ni. Asal ada, asal tak kena colek lah, InsyaAllah. Okay guys, here we go. Okay, nenek. Foto nak. Mana. Deep gelap. Oh, this is so vibey. Just a little update. I changed to some jeans. Kan? Faham style tapi nak pergi boleh? Nak tengok boleh ke? Ya. Apa dia? Mysteriousnya. Apa yang surprise? Takutnya. Oh, okay. I'm recording. Oh, what is this place? Saya tangkap gambar lalang berjalan tu. Tak boleh, saya tak boleh nak multitask. Bukan. Bukan. Jom. Takutnya terjatuh. Kalau aku trip, korang buat tak nampak tau. Bangun. Tak meja. Rishan. Oh, Rishan. This is literally my heaven, you guys. What the heck? Smile, you're on candid camera. Oh, I need to be careful of my steps here. Tu apa, toilet ke apa? Macam kiau. Nama kau bunga, matamu Kenalan. Ada dua tak? Cantik juga. Terkandas kerana hujan. Hai. Terkandas kerana hujan. Very heavy ya. Yeah, but I did buy something, right? Yeah, I bought this. See, but you said just now you wouldn't want to spend money. You spend money. How much is it cost? 6 ringgit only. Oh, 6 ringgit. 12 for 2. Yeah. 12 for 2. Okay. Oh.
I ordered chocolate cloud from Gulf Eco Coffee and Bar. This is some good shit. Aduh, asal dengar. Dari korang, boleh tahu the original tinggal last one, so I have to grab it. And it's a keychain, so I boleh gantung kat bag. Diorang tunggu kita 40 minit lambat. Cik. Alah, baik tak payah. Kau tahu berhenti tu berjalan. Risha. Oh, bencinya. Boleh jalan kaki. Adik, kamu kena langgar lagi dengan kursi. Nanti je. Terima kasih bang. Oh, tu jangan. Sini. Tengah rekod. Asal saya ingat. Ni follow. Macam aku ke sini, dia ke sini, aku ke sini. Sebab dia orang cari muka aku. Asal saya muka kau pula. Cik, bila nampak muka kau, kau dapat kat muka kau. Wah. Okay guys, alhamdulillah semua dah selamat. Setakat ni semua dah sampai lah. Tinggal lagi satu kereta. Kereta apa? Kereta Mang kan? So sekarang semua tengah melantak. Padahal duduk dalam kereta pun paling penat. Paling penat yang kau tak ada. Yang belakang lah, yang belakang. Belakang tak tidur Kau yang belakang. Yakin. Muka-muka paling penat. Muka-muka paling penat. Ni lagi ni. Aku dengan Manzi borak. Ni Tak tahu nak borak apa. Manzi, apa first impression kau kat aku, Manzi? Saya idea. Dia punya tak ada topik nak borak kan. Dia cerita pasal zaman sekolah dia weh. Zaman sekolah ni. Layan. Paling batu. Sebab kalau dia senyap gone. Tu je. Okay, boleh sedap lagi. Astaga. Aku dah tahu dia ah. Okay, kode. Sini. Saya tak tidur malam sebab ada orang main Lego. Oh, yang main Lego tu tak sampai lagi Lepas tu dia tidur sana tu. Kau tengah berfoya-foya. Okay, stay tune. Kenapa? Orang dah nak habis dah weh. Aduh. Okay, macam ni. Sekarang dah pukul Sambung terus Tak. Sekarang pukul 12.18. Diorang baru tu sampai di Tanah Bangi je korang. Diorang gerak pagi tadi pukul 7.30. Balik pukul 12.30. Terima kasih dulu. 12.30. Ya Allah. Lepas ni tak payahlah. Lepas ni naik plane je lah. Tak vibing tu. Apa? Okay, tapi okey lah. Okay.
Driver apa perasaan anda? Alhamdulillah sampai, sampai. Tapi aku amazed the fact that kau tak penat langsung. Tidur je aku kan. Aku tidur je tadi. Tidur. Kat surau. Naik pokok atas ni kan. Kau tengah tukar baju, keluar. Sekejap je lah. Tapi sekejap je weh. Sekejap ready lah. Aku perlu rehat sebentar. Aku tidur awal semalam. Balik itu aku dah Ya, memang kau patut tidur awal. Kau terus tidur kan? Baik. Satu. Tidur. Weh, skyline tu aku pun sambung. Oi, ya tu. Baru sambung balik. On that note, I'll wrap it up. Bagi sikit lah. Bye-bye.